Yang ini kita nak bincang tentang keistimewaan sedekah di bulan Ramadan, di mana pahalanya dilipat ganda. Tuan-tuan ya, Allah Ta'ala ada firman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'ata habbah. Allah Ta'ala kata, tadi Nabi ni Allah Ta'ala kata bahawa perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala seperti sebiji benih. Benih tu sebiji. Tuan-tuan kalau kita tanam pokok durian, satu lubang tuan-tuan tanam 4 biji ke sebiji biji dia? Sebiji kan? Ke 10 tak situ? Satu je kan? Sebiji. Sebiji. Tapi jagung orang banyak. Orang panggil nogek. Orang panggil nogek. Nogek jagung. Kan? Nogek jagung kan? Okey. Nak seumpama sebiji benih yang menumbuhkan pokok dan mengeluarkan 7 tangkai. Apabila dia pokok berbuah ada 7 tangkai. Bahawa kalau sebiji benih, contohnya kalau padi satu biji padi itu dia keluarkan pokok, maka dia akan keluarkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu akan mengeluarkan 100 biji. Daripada 100 biji tadi tuan-tuan, setiap tangkai 100 dan 7 mana 700. Daripada sebiji benih padi tadi, dia akan menghasilkan 700 biji padi. Maknanya nak sebut bahawa kalau kita sedekah RM1 umpamanya, dia akan jadi RM700. Ini dia punya analogi. Apatah lagi kalau bulan Ramadan. Sedekah bulan Ramadan ini menjadi ladang pahala. Sebab kita konteks dalam biji tadi yang sangat luas dan 4 kali ganda. Tuan-tuan puan, kita buat sikit simulasi. Saya ni tuan-tuan puan, saya simulasi saya pada orang lain itu dicerita orang cerita saya ni ada saya sekarang ni memiliki satu buah pinggang. Mungkin orang tahu, mungkin tak tahu. Bukan nak kata saya satu pinggang, tapi saya ada satu buah pinggang. Kerana satu lagi saya bagi kepada orang lain. Saya akan derma buah pinggang. Dan saya ada mengalami masalah mata. Jadi saya kalau lihat tuan-tuan ni, saya nampak tuan-tuan ni double. Lepas tu saya ada ramai nampak. Maknanya saya sebab tu saya semangat. Saya buat ramai. Saya ingat ini ada dalam 60 orang kot. Jadi saya ada setiap masa saya akan pergi ke HKL ataupun ke KPJ dulu sekarang ni untuk buat appointment doktor. Dan saya pergi tu masa naik bas. Dan saya akan parking kereta saya dekat itu Majlis Bandar Tepulung. Situ kan? Sebab apa saya parking situ? Sebab saya akan tinggal sehari yang free kat situ. Kan? Ngelak jugalah. Ngelak jugalah. Itu kereta kancing saya tu lah. Saya tak ada kereta. Saya kancing saya itu pun kereta isi saya. Saya tak ada kereta. Mungkin tuan-tuan tak percaya saya tak ada kereta. Memang saya tak ada kereta. Kalau pun saya pinjam kereta orang lain. Tuan-tuan pinjam saya pinjam kereta orang. Okey. Jadi saya naik bas. Jadi hari tu saya parking kereta tu dekat situ. Biasa pagi-pagi, biasa saya akan naik bas pukul 7. Bulan Restu. Jadi saya parking kereta tu biasa dekat parking tu ada orang kerja penyapu sampah. Dia sampai satu pagi tu saya tengok satu India perempuan yang agak berusia. Dia ni saya nak cerita. Maka saya bagi RM10. Saya kata, "Cik, ini duit minum." Dia tak nak. Dia tak mau. Ambil aku. Jangan dia ambil. Jadi saya pada situ jalan kaki. Saya jalan kaki ke bas stand tu. Saya dengan isteri saya. Isteri saya pun naik kaki tu.
Jalan kaki jauh juga kan, jalan kaki. Kira-kira beramat je lah pasanya nak kerja bahan. Habis cerita naik bas. Sampai Kuala Lumpur, ada orang tunggu saya. Biasa saya akan jalan kaki daripada bus stand tu, nak pergi KPJ tu jalan kaki juga. Ke bus stand keliling, jalan kaki juga. Ada orang tunggu saya. Saya bagi RM10, ada RM10. Habis jumpa abang doktor tu, dia ajak saya jalan pergi ke Sorong. Pergi Sorong. Jadi pergi Sorong tu saya nak satu beg. Beg tu harganya 400. Beg standar harganya 400. Dia tak apa, ambil, saya bayar, kata dia. Ambil, saya bayar, kata dia. Maknanya saya bagi RM10 tadi, saya dapat nilai 400. Ya, 400. Masih ada di saya tak tanya apa ni harga beg tu. Kenapa dah tengok harganya 400 lebih. Jadi lepas tu dia hantar saya naik bas. Sampai rumah dia kuat lagi. Dia kata dia dah dapat tawaran kerja satu ni, dapat kerja baru yang gajinya sekali ganda lebih daripada gaji dia sekarang. Lebih kurang tu lah. Nampak tak? Saya bagi RM10. Oh, sana ganti saya 400. Orang tadi dia bagi 400 saya, dia dapat kerja sekali ganda. Ni contoh. Nak sebut bahawa ini. Jadi contoh jangan memilih lah masanya. Bukan saya kata saya baik, saya pun tak tahu jadi itu. Cuma saya nak beritahu ini pengalaman saya sendiri. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi tuan-tuan Robert, ini yang kata bawah Ta'ala ni, dia jadi melipat gandakan kita punya amalan. Lepas tu jangan kedekor. Kan? Jangan kedekor. Maknanya hari ni ada macam buku puasa kat surau ni kan, RM500 ke? Mana imam? Imam lagi lah. Jadi rebut lah. Tapi jangan mengharapkan seperti saya tu tak tahu cerita nak dapat tu. Cuma saya bagi je, tapi akan dapat. Sama nak gambar-gambar, nak sebab baru habis saya cerita gitu, tuan pun nak juga gitu, tak tahu kan. Cuma nak beritahu bahawa ada kala ni Allah Ta'ala ni bagi cash, bagi terus. Tapi ada kalanya kita rasa tak dapat, tapi sebenarnya dapat. Jadi nak sebut bahawa pahala ni dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Apa lagi kalau ada bulan Ramadan. Tetapi saya sebut dah kata tadi, jangan kita tunggu bulan Ramadan. Kerana kalau tunggu bulan Ramadan, mak kita tak sebab bulan Ramadan. Yang kita nak jadi tadi, nak sedekah tadi, dah bukan jadi milik kita, jadi milik orang lain dah. Dipanggil apa? Difaraidkan. Kan? Baik. Satu. Yang kedua, sedekah tidak mengurangkan harta. Nabi SAW bersabda, Ma naqasat sadaqahu min mali. Dia kata, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Riwayat Muslim. Jadi pernah tak kita dengar orang kata, ataupun kita jumpa duduk ujung kampung, duduk taman, dulu seorang-seorang, dulu naik kereta, sekarang naik basikal. Lepas tu jalan kaki, rumah tak ada elektrik, tak ada apa dah. Nak masak pun nak dapur kayu. Orang kabur itu miskin, dulu kayu sebab sedekah. Ada. Dulu dia kaya sana, tapi sebab dia sedekah, dia miskin. Tak pernah. Maknanya tak ada lagi riwayat kita jumpa orang kaya bersedekah jadi miskin. Orang kaya berjudi miskin ada. Kan? Orang kaya minum arak ada. Tapi bersedekah tak ada. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Nabi bagi jamin bahawa bersedekah itu tidak mengurangkan harta. Maka kita kena faham bahawa sedekah itu sebenarnya tazkiyah. Iaitu tazkiyah harta, tazkiyatul mal, membersihkan harta. Sebab itu namanya sedekah. Sedekah itu juga maknanya zakat. Zakat itu maknanya tazkiyah, kan? Maknanya bersih. Zakat itu maknanya bersih. Dan apabila kita suka bersedekah ataupun berinfak ni, ataupun bantu orang derma dan sebagainya, maka boleh menenangkan jiwa dan juga membuka pintu keberkatan dalam kehidupan kita ni. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak hidup senang ataupun kalau kita nak keberkatan dan sebagainya, maka jangan tinggalkan apa ni, ibadat sedekah. Sangat rugi orang tidak bersedekah. Baik tuan-tuan.
Kemudian ini yang paling hebat sekali. Ini yang paling hebat sekali. Apa dia? Nabi SAW bersabda, man fatara sha'iman kana lahu misla ajrih, kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a. Sesiapa yang beri makan kepada orang berpuasa, beri makan orang berpuasa. Sini berapa orang kapasiti orang berbuka puasa? 50 orang. Dia bagi makan 50 orang. Hari ni tuan-tuan, sebenarnya banyak bagi makan kita ni lah isteri dan ibu-ibu kita, dia masak. Hari-hari dia dapat pahala kita. Dia masak. Okey, lepas ni tukar. Berhenti. Kau nak masak pula. Kalau boleh lah. Kena sendiri tak jadi. Kiamat dunia. Yes. Isteri ibu, dia bagi suami dia makan, anak-anak dia berapa? Kawan saya ada 16 orang anak, tak mudah lah kan? Berapa dapat pahala dia? Setiap hari 16 kali 30 hari. Lepas ni pakat-pakat kita masak. Nabi kata bahawa siapa yang beri makan kepada orang yang berpuasa 50 orang, 30 hari, maka baginya pahala seperti orang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahala orang yang dia bagi makan. Maksudnya setiap kali dia bagi makan dengan puasa, pahala orang puasa tu dapat ni. Tetapi tidaklah mengurangkan pahala orang puasa tu. Tidak maknanya kita bagi dia buat makan, pahala dia tak ada, dapat kita semua. Tak. Maknanya kita dapat dan dia pun masih dekat dengan begitu banyaknya pahala. Jadi rumput lah pula ni. Jadi mana tahun depan kau tercuk kat 30 hari tu, tak bagi orang lain. Kan? Itu tu. Jadi beri makan orang berbuka puasa ni bukan saja sekadar kita beri makan, tetapi memberi kegembiraan kepada orang lain. Kan? Menghidupkan silaturahim, kasih sayang, membina ukhuwah, kan? Bersatu padu dalam masyarakat. Sama-sama. Tapi jangan bawa mengata kau orang. Kan? Berpuasa. Ni kadang-kadang terjumpa je. Tak ada benda. Banyak cerita. Ni yang cerita puasa je lah. Kita cerita puasa. Jadi jangan lupa puasa. Dan bayangkan seorang yang duduk meja makan ketika berbuka, hidangan dia tersedia, minuman dia tersedia, keluarga dia ada, nampak? Kita rasa hebat. Tetapi dalam masa yang sama, terdapat keluarga yang susah, ataupun yang tak ada apa, minum air kosong je berbuka. Maka tentulah seorang ayah kalau ada begitu keadaannya, dia rasa sedih, menunggu makan untuk anak dia tak ada sebagainya. Maka sebab tu sedekah ni beri kegembiraan. Kenapa sebut sedekah bulan puasa beri kegembiraan? Kerana bulan puasa ni kita makan serentak. Kan? Orang kaya, orang miskin makan serentak. Kalau masa lain tak tentu. Kadang-kadang orang miskin makan, orang kaya tak makan. Ada orang tinggi, ada kerja manis, macam-macam ada. Manis tak kira. Tapi bulan puasa, waktu tu maghrib dia makan serentak. Dan kita nampak bagaimana orang kaya makan, bagaimana orang miskin makan. Maka sebab itu kita gunakan kesempatan untuk menggembirakan orang. Jadi apa benda tadi pahala tu? Pahala kenyangnya, pahala berbukanya, pahala menggembirakan orang ni, pahala menyambut silaturahim, pahala apa lagi? Pahala kita yang kata bahawa pahala berganda-ganda. Pahala berganda-ganda. Maka sebab itu tuan-tuan, kita jangan lupalah supaya setiap kegiatan bulan puasa ni kita ada satu kehendak azam dan cita-cita untuk bermakan orang dalam bulan puasa ni. Paling tidak keluarga. Keluarga itu mana tentulah kan. Tapi maknanya nak sebut bahawa kita kembangkan jiran-jiran kita, dan sebagainya. Ya tuan-tuan, Allah Ta'ala telah pun mengatakan kepada kita bahawa la'allakum tattaqun. Jangan lupa puasa ni untuk bertakwa, bukan untuk makan, tapi untuk takwa. Tinggal lagi ada ibadat tambahan, ada ibadat apa lagi kalau kita sebut ni, kalau di industri perniagaan ni panggil hijrah, kan? Hijrah maknanya kita ada pokok kelapa, kan? Pokok kelapa kita tanam dia untuk menghasilkan buah kelapa, tak dapatkan santan. Tapi hijrah dia banyak. Apa dia? Sabuk boleh kita gunakan, lidi penyapu boleh kita guna. Itu hijrah. Mana dengan sebatang pokok kelapa tu semua boleh guna. Pokok kelapa ni semua dia boleh guna. Tapi kita tak menggunakan dia. Kita pandang sebelah mata pokok kelapa ni. Tapi dia sangat hebat. Itu tuan-tuan.
Ni nak kalau cerita pokok kelapa kan banyak cerita ni. Tak apa, kita cerita puasa dulu. Pokok kelapa kita cerita kemudian. InsyaAllah.